Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan tombol loceng. Yang belum, diperjumpalah menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Baik, pada video kali ini berkenaan dengan Syabas dan Tahniah pembayaran pertengahan bulan Jun 2025. Jom kita mulakan. Penyaluran bantuan kewangan kerajaan terhadap rakyat Malaysia ini diteruskan, okey, dan untuk pertengahan bulan Jun 2025 ada dua kategori pembayaran yang akan dibayar, disalurkan kepada penerima-penerima yang layak. Jadi ambil maklum perkara ni, yang Amin bakal sebut ni, anda akan mendapat bantuan ini pada satu tarikh yang sama. Pada pertengahan bulan Jun ini, apa yang disalurkan adalah sebanyak RM500 bantuan sara hidup untuk veteran ATM. Ambil maklum bagi bulan Jun, pembayaran bantuan sara hidup bagi veteran ATM akan bermula mula disalurkan pada 15 hari bulan Jun 2025. Sebanyak RM500 akan disalurkan Syabas dan Tahniah. Okey, dan satu lagi untuk nelayan nelayan laut akan menerima RM300, manakala nelayan darat iaitu nelayan air tawar akan menerima sebanyak RM250. Okey, jadi kedua-dua kategori tersebut sama ada nelayan ataupun veteran ATM, itu ialah penyaluran bantuan kewangan, bantuan sara hidup BHH bagi kedua-dua kategori tersebut. Untuk nelayan dan veteran ATM, tarikh yang sama pada 15 hari bulan Jun 2025. Kaedah penyaluran adalah secara terus ke dalam akaun bank penerima. Okey, tidak ada penunaian di kaunter dan sebagainya. Okey, penerima-penerima bantuan sara hidup yang mendapat bantuan ni terus dikreditkan ke dalam akaun bank mereka. Okey, bagi yang belum memohon dan layak pendek kata, sekiranya anda seorang nelayan sama ada nelayan laut dan nelayan darat yang berdaftar dengan LKIM, anda boleh memohon bantuan sara hidup ini. Begitu juga dengan veteran ATM yang berusia 60 tahun dan ke atas yang tidak berpencen, anda boleh memohon bantuan sara hidup ni. Okey. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Syabas dan Tahniah kepada penerima-penerima bantuan kewangan pertengahan bulan. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua. Jumpa lagi. See you guys. Bye-bye.